back to my channel Ahmad Bobo TV. Alright, so malam ni adalah malam yang kita akan ride bersama dengan geng-geng daripada Desaru ni. Ada macam-macam motor dan sempena dengan keluarnya jentera baru sahabat kita, Ahdik. So dia baru keluar jentera Zontes juga. So ni kita nak raikan dia. Kita nak jalan-jalan pusing-pusing dekat area Pasir Gudang. Dekat-dekat dia Desaru ke Pasir Gudang, makan apa nanti korang tengoklah video tu. So jom kita pergi kat RV yang pertama. Kita tengok siapa yang ada. Alright, jom bismillah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, hari ni aku pakai helmet yang lain. So tak ada mounting. Yang ni aku pegang pakai tangan je. So mungkin akan kurang lah video-video on the bike. Yang ni sound dengar jelas ke tak jelas ke tak tahu lah. Alright, apa pun aku nak ucap juta terima kasih untuk korang semua yang dah subscribe. Dan jangan lupa yang baru tengok, mana muka aku yang baru tengok konten ni, yang baru layan-layan konten ni pun sama juga. Korang boleh subscribe. Boleh subscribe, boleh like, boleh komen. Kalau rasa macam ada nak kongsi idea ke apa ke, cakap je. Apa aku ikut jalan ni kenapa ikut jalan ni? Sebab dia tengah jalan. Alright, so jom kita pergi RV yang pertama. Kita tengok siapa yang ada, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillah, kita tengok siapa yang ada dekat RV. Tengok. Kita tengok siapa yang kena. Wah, tu ada Zontes tu. Ni. Lama. Ni baru potong. Alright, so jom. Yang kalau tadi tu motor kopi, motor Cina. Ini baru motor original. Original dia macam ni. Dah diklon jadi yang macam tu. Baik Mamudi, baik. Demam. Oh, lama ni apa benda ni? Ni baju. Mantap. Nak tengok baju apa? Komen sikit. Is hot baju saya. Baik, motor baru Hari ni habis lah bang. Semua dah nak V2. Semua dah nak V2. Tu aku waktu biar ni muka sama je. So, pelakon utama kita Sir Haji semua mana? Aduh. Haji tak Hujan kan? Haji, come on Haji. Budak Harley Davidson kalau hujan jalan je. Haji dah boleh tolak. Mata dah boleh pelakon utama kita dah sampai. Muhammad Sir. Ya, apa khabar? Lama tak jumpa Sir lah. Ada. Dah banyak. Mengaji. Banyak cerita awak tak ada tau. Ya. Banyak episod yang awak tak ada. Diorang semua komen. Kita sambung kan. Mantap. Sir ada, cantik. Haji tak ada ni Haji. Haji dah boleh tolak mata lah. Haji tolak mata hari ni. Haji degil lah. Semalam tak datang, hari ni tak datang. Nak mengundi ni. Baik Haji. So, kita tunggu tak tahu siapa lagi. Abang Sol apa semua. Lepas tu baru kita gerak. Presiden Zontes baru. Nak tengok siapa tak? Muhammad Ahdik. Motor baru siap. Dah pakai Zontes mana? Pakai subsidi dek. Tengok macam mana? Saya orang baru bang. Minyak berapa dah? Kosong? Tak kosong. Oh, minyak tinggal satu. Okey, kita tengok Kita tengok minyak dia berapa liter. Muhammad Asudin. Alright, so penggunaan dia 15 liter. Sampai 15 liter RM54. Dan ini dia
XADV juga. Ayo di mana? Selain daripada X-Max, Zontes ni SYM ADX TG. Oh, macam XADV lah. Wah, ni memang coating ke apa? Ha? Memang colour ni ke? Apa dia? Rim. Rim dia sport rim, ni aku suka. Oh, pakai rim apa? Pakai rim ni lah sport, memang ada jual. Dahsyat lah. Apa cerita kau? Apa cerita dia? Orang beli Orang dengar tu. Tolak jual motor terus tu. Motor apa Din? Motor apa yang dijual tu? malu lah nak kabur. Teracun dengan mass scooter, S1K dia jual. Tak faham ah. Apa cakap sikit Dik? Dia kalau ada motor laju, motor besar pun tak ada kawan-kawan tak guna. Guna dia main sorang-sorang tak. Jual S1K, jual. Jual suaki, beli skuter je. Kepih kaki tu. Tigo. Ya, kaki dia kepih. Aduh, dahsyat lah diorang. Dahsyat lah. Baik lah Ha? Siapa isi minyak? Banyak buat sini. Oh. Nampak tak ada pakai baju apa? Nampak baju kosong. Ni dia punya ayah. Dah kahwin, lahir macam ni. Banyak lah anak-anak dia. Tu ni ayah dia. Yang itu mak dia tu, SYM ADX TG. Ramai Dik. Muka-muka ni semua tak pernah nampak Dik. Engkau turun Dik, ramai turun. Datang lagi seorang tu. Mantap, warna hitam. Baik bobo. So Zontes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji Zontes. Alright, so ini je lah yang ada. Kita terus menuju ke lokasi sebawah sebab seorang ada CarPlay. Yang lain-lain tu semua follow belakang lah. Alright, jom bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai insyaAllah, amin. Tak lagi dulu bang. Sorry bang, tak lagi dulu bang. Tapi dia memang nak beli tu. Color hijau. Kopi paste. Ha? Kopi paste. Tak, tu bapak. Ni mak. Ni anak-anak. Jom. Bismillah. Laman Bobo TV on Kitara.
Alright, dah sampai. Oh, walaupun hujan. Aku tak ingat tempat tengok WhatsApp. Aku tak ingat tu. So kita dah sampai Pasir Gudang. Nak pergi ke kedai makan tu dulu. Kat sana dah ada siapa bang? Abang Isyam. Abang Isyam. So sana dah ada Abang Isyam. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 biji. Sebelum balik ambil gambar tu. So jom. Salah jalan ni sebenarnya. Sebenarnya tadi tu dah boleh masuk. Apa kita layan Sir. Ni dulu tempat kerja aku first kali habis SPM. Hari ni habis SPM, besok tu masuk kerja sinilah. DJ Besar Honda. Kat sini lah DJ Besar Honda. Ada 3 orang yang dengar. Hello, Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya Bobo, temankan anda daripada jam 10 pagi sampailah ke 9 malam. Lepas tu buat announcement. Kalau ada siapa-siapa yang hilang anak, boleh ambil kat kaunter DJ. Lepas tu buat announcement. Kalau siapa-siapa yang ada tinggal kunci, lepas tu buat hebahan untuk kalau ada program. Contoh macam minggu ni ada pertandingan apa-apa. So aku akan, bila orang ramai, biasa sini pukul 1 lah. Tadi tu lah tempat tadi tu kan, pukul 1 sebab dia dekat dengan dulu MPPG, Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Sekarang dah jadi Majlis Bandaraya Pasir Gudang. So inilah dia Pasir Gudang. Betul-betul dah naik lah. Dulu ni kosong dulu lah. Sekarang meriah. Sekarang meriah. So kita dah nak sampai tempat kedai makan kita. Depannya macam jauh no je pusing ya. Oh, pusing-pusing tu pasal. Baik, so kita dah sampai. Nasi belauk Mok Sujarah. Walah. Gila ada ni sikit dah sekarang. Dahsyat lah. Lama dah duduk penawar. Tak tahu ada ni sikit dah. Durian ada. Bandel pun ada. Mubalka ramen Muslim Cina. Ni atas muka, bawah Syam. Nasi kandar. So yang kita nak pergi, ini dia. Alright, dah sampai. Nasi belauk malam Mok Sujarah pada Abang Sam kita. Atas bawah air series tu. Penaja air series. Tu lah nak kena contact Nazar. Nampak Penaja air series. Ni X-Rider. Oh, ada. Baik bang. Mencapai timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Nah, tak saya baca. Itu atas tu ya. So kita nak tengok apa benda menu dia. Menu dia jawatan kosong, usia 18 tahun ke atas. Gaji dia ada 1,700 dengan 2,200. Nak mana satu pilih. Beratur bukan kat sini dek. Sabar. Kita tengok apa menu dia ada. Kenapa? Okay bang, apa special sini? Ini specialty kita si gemuk abang. Macam gini bang, si gemuk. Cantik. Satu lah. Entah nasi gemuk kata dia. Kita try. Ni apa? Gulai ayam keropeh apa? Kaki leher. Oh, kaki leher. Apa? Cukup. Special dia. Oh, lama. Boleh. Ayam. Mantap. Lepas tu yang lemak-lemak tu pun tu. Lemak habis tu bang. Alah. Jauh datang. Timbal abang ni. Kawan abang tadi. So dia pulang balik. Soju tak tepi boleh bang? Ha? Soju tak tepi boleh? Tak tepi lebih sikit. Sedap kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ngam. Lepas tu apa lagi bang? Tambah apa? Dia standard macam gini lah. Tapi kalau nak tambah-tambah dia kira lain. Gulai ayam Kelantan, keropeh. Tengok keropeh. Keropeh ke ni sedap bang? Daging lah. Daging. Daging. Saya percaya cakap abang bang. Aduh. Tapi bang. Biasa kalau masuk itu dapat murah sikit. Terima kasih bang. Baik, terima kasih Terima kasih. Tupang ni kalau jatuh makan tak dapat, apa tak dapat ni. So ni air dia. Lupa pula nak buat video time makan, baca doa apa semua. Tak tahu dah habis dah. Ha? Lupa dah. Haji dah 2 hari tak turun meeting ni. Baju pun baju pas Ji, diorang kata kalau nak bersihkan nama senang je, buka shisha kat kedai. Dah settle lah, kira mata tu penuh balik lah. Diorang rindu kat Haji lah, dia kata dah tak tahu muka Haji. Hantar selfie kat grup. Takut diorang lupa muka Haji macam mana. Jom, okey baik-baik. Hati-hati, jumpa lagi. Balik. Sorry Sibuk sikit. Projek juta-juta macam ni lah. Member sibuk lah. Balik kat rasa? Tak, salam ni lah. Oh tak balik. Baru nak lucut. Tak. Tinggal 15%. Sir kalau balik memang lucut terus ha. Nombor potong terus. Sebaik sir nak balik. Apa Haji? Right, bye-bye. Okay, bye. Dah kita buat kedai ni macam kedai kita lah. Ya. Dah start buka macam bistro. Kita akan balik 3 pagi. dah start keluar kursi, rokok lepas batang sebatang. Asyik baik Abang Sol tengah busy lah projek tu cita-cita. Kalau tak memang lambat lah jumpa timer. Sebab kita dapat speaker dah. Tu dah keluar dah bayar duit dia. Okay, kalau buat MLM kira closing cash lah ni. Alright, dah selesai makan. So ni kita pusing-pusing Pasir Gudang jap. Depan tu yang Majlis Bandaraya Pasir Gudang, dia ada macam dataran. So geng kita 2 orang dah gerak balik sebab atas urusan kerja. So yang tinggal 10 tolak 2 lah. 11 tolak 2. Macam tu lah. Masak, dia suruh aku bawa pergi sini. Aku pun tak tahu ni. Okey, ikut, jom. Dia orang kena pusing-pusing aku. Nak pergi mana dia orang? Nak pergi mana? Nak pergi mana dia orang? Nak pergi mana? Habis lah. Okay, aku dah jumpa dah. Sana. Masak. Tak tahu lah, ni ikut jalan dia. Tak boleh juga kalau masuk sini. Tak mahal lah orang Pasir Gudang. Dek, baki tegak dek. So kalau tak tadi ramai, tapi sebabkan 2 orang dah gerak balik. So ni Sudin, Abang Sam, Budi, ni aku, siapa, adik si R, Abang Sol. Ada 2 orang yang jiran sebelah-sebelah rumah, Nisa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tak tadi ada 12 biji lah, lebih kurang macam tu. So ni lepas ni kita habis, kita terus balik Penawar lah. So apa pun, terima kasih korang yang tengok. Jangan lupa like, komen, share. Dan jangan lupa untuk subscribe guys. Komen ni, abang-abang saya, akak-akak saya yang tengok, komen saja. Rasa macam nak komen apa-apa, silakan, tak ada masalah. Alright, apa pun, terima kasih sudi tengok. Semoga kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Dek, jangan lupa apa dek? Jangan lupa
Lupa apa? Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bobo TV. Nanti Abang Sol. Jangan lupa undi. Oh, Azalina apa? fikir dulu sebelum pangkah. Kau fikir dulu. Jangan right, pangkah Mantap. Jumpa lagi. Ni kita kena selalu jumpa ni. Lepas kedai dulu ni. Ya kan. So, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Lupakanlah semua kenangan yang bisa buat kau bersedih. Sampai di sini saja cinta